Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu kisah yang sedang tular di media sosial. Sebuah kisah tentang seorang lelaki yang membantu seekor anak anjing yang ditinggalkan di tepi semak. Kisah ini mungkin nampak kecil tapi sebenarnya sangat besar dari sudut kemanusiaan, belas ihsan dan nilai murni yang kita sering lupa dalam hidup seharian. Video ini bukan sekadar hiburan, ia satu wake up call untuk kita semua. Dalam video yang tular itu, kita dapat lihat seorang lelaki yang berhenti untuk membantu seekor anak anjing kecil yang nampak takut, kelaparan dan keseorangan. Walaupun ramai orang mungkin akan terus berlalu, dia berhenti. Walaupun ramai rasa bukan urusan aku, dan dia hulurkan bantuan. Inilah sikap yang patut kita contohi, bantu makhluk yang memerlukan walaupun ia bukan daripada spesies yang kita biasa sayang. Ramai orang lupa ihsan bukan hanya untuk manusia, ihsan juga untuk haiwan. Nabi SAW mengajar kita supaya berbuat baik kepada semua makhluk. Walaupun kita tak boleh sentuh setengah haiwan mengikut hukum, itu tidak bermaksud kita tak boleh menolong. Kita boleh bantu dari jauh. Kita boleh beri air dengan cara yang betul. Kita boleh selamatkan nyawa tanpa melanggar batas. Kisah ini mengajar kita, belas ihsan itu siapa kita boleh bagi. Hati yang lembut adalah tanda iman. Kebaikan kecil kadang-kadang memberi impak besar. Kita selalu tanya kenapa dunia semakin keras. Jawapannya mudah. Sebab manusia semakin kurang belah ihsan. Kalau kita nampak haiwan disiksa, kita senyap. Kalau kita nampak orang susah, kita buat tak nampak. Sampai bila kita nak buat begini? Allahu Akbar, akhir zaman. Kita kena kembali kepada nilai ihsan. Kita kena kembali jadi manusia yang ada hati. Hari ini saya nak ajak kita semua fikir sekejap. Apa amal kebaikan kecil yang kita boleh buat hari ini? Adakah kita boleh bantu orang tua melintas jalan? Adakah kita boleh bagi makan pada kucing jalanan? Adakah kita boleh buang paku di jalan? Perkara kecil tapi besar nilainya di sisi Allah.